kawan, tontonilah video kami tentang kehidupan seorang nelayan. Tengok tahu, jangan tak tengok. Betul-betul-betul. Pada zaman dahulu kala, tinggal seorang nelayan bernama Pak Pandey. Dia tinggal bersama isterinya, Mak Andey. Tiap hari, Pak Pandey akan turun ke laut untuk mencari rezeki mereka sekeluarga. Pada lewat petang, barulah Pak Pandey akan pulang ke rumah. Pak Pandey dan Mak Andey mempunyai seorang anak tunggal bernama Seman. Anaknya itu sangat manja dan jarang sekali membantu kedua ibu bapanya. Apa yang dia tahu hanyalah makan saja. Pada suatu petang, Pak Pandey pergi menjala ke tengah laut sehingga senja menjelang. Mak Andey sangat risau kerana Pak Pandey tidak pulang-pulang. Pada keesokan harinya, orang kampung menjumpai sampan dan barang-barang kepunyaan Pak Pandey. Namun, bayang Pak Pandey pun tidak kelihatan. Orang kampung amat kasihan dengan Mak Andey atas kehilangan suaminya yang rajin dan baik hati itu. Mereka berusaha untuk mencari Pak Pandey, tetap tidak berhasil. Kini tinggallah Mak Andey dan anaknya Seman di rumah yang usang itu. Madilah jasad Pak Pandey di lautan luas yang menyimpan 1000 rahsia.